Kalau sebut syarikat paling besar di dunia, ramai akan fikir Apple, Microsoft, Nvidia. Tapi pernah tak terfikir syarikat mana sebenarnya yang paling bernilai di Malaysia? Adakah Maybank, Petronas atau mungkin syarikat yang kita jumpa setiap hari? Tapi tak pernah sedar betapa besarnya nilai mereka. Jom tengok 5 syarikat paling bernilai di Bursa Malaysia dan bagaimana mereka membina empayar bernilai berbilion ringgit. Sebelum kita mula, satu perkara penting. Senarai ini berdasarkan market capitalization, iaitu jumlah nilai sesebuah syarikat di pasaran saham. Semakin tinggi nilai syarikat di Bursa Malaysia, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai ini. Dan angka ini sentiasa berubah mengikut harga saham semasa. Nombor 5, Public Bank. Public Bank mungkin bukan bank terbesar di Malaysia, tetapi ia merupakan antara bank paling konsisten di Asia. Diasaskan oleh Mendiang Tan Sri Teh Hong Piao pada tahun 1966, Public Bank terkenal dengan pengurusan risiko yang sangat konservatif. Sebab itu, ketika banyak institusi kewangan berdepan cabaran semasa krisis ekonomi, Public Bank masih mampu mencatat keuntungan yang stabil. Hari ini nilai pasarannya berada sekitar 80 sehingga 90 bilion, menjadikannya antara syarikat paling bernilai di negara ini. Nombor 4, CIMB Group. CIMB bukan sekadar bank Malaysia, ia mempunyai operasi di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, Vietnam dan beberapa negara ASEAN yang lain. Ini menjadikan CIMB antara institusi kewangan terbesar di rantau ini. Dengan jutaan pelanggan dan operasi serantau, nilai pasarannya kini berada sekitar 90 sehingga 100 bilion. Nombor 3, Maybank. Kalau tanya rakyat Malaysia, hampir semua pernah menggunakan Maybank. Ditubuhkan pada tahun 1960, Maybank kini merupakan bank terbesar di Malaysia dari segi aset. Ia mempunyai lebih daripada 20 juta pelanggan di seluruh ASEAN dan beroperasi di lebih 15 buah negara. Nilai pasarannya kini melebihi 120 bilion, menjadikan syarikat tersenarai paling bernilai dalam sektor perbankan Malaysia. Nombor 2, Tenaga Nasional Berhad ramai tak sangka. Tetapi TNB merupakan antara syarikat paling bernilai di Malaysia. Setiap kali kita hidupkan lampu, pasang penghawa dingin atau cas telefon, sebahagian besar bekalan elektrik di semenanjung Malaysia datang daripada TNB. Sebagai syarikat utiliti terbesar negara, TNB bukan sahaja menjana dan mengagihkan elektrik, malah kini turut melabur dalam tenaga boleh diperbaharui dan pembangunan pusat data atau data center. Nilai pasarannya berada sekitar 130 hingga 150 bilion. Nombor 1, Malayan Banking Berhad, Maybank. Kalau berdasarkan syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, Maybank lazimnya berada di tangga teratas dari segi nilai pasarannya. Namun ramai yang akan bertanya, mana Petronas? Jawapan dia mudah saja. Petronas memang syarikat terbesar di Malaysia dari segi hasil dan keuntungan. Tetapi Petronas bukan syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Sebab itu ia tidak mempunyai market capitalization seperti syarikat awam yang lain. Jika Petronas disenaraikan, ramai penganalisis percaya nilainya berpotensi menjadi syarikat paling bernilai di Malaysia dengan jurang yang sangat besar. Apa yang menarik daripada 5 syarikat ini, 3 daripadanya ialah institusi kewangan. Ini menunjukkan sektor perbankan masih menjadi tulang belakang ekonomi Malaysia. Dalam masa yang sama, syarikat utiliti seperti TNB terus berkembang kerana permintaan tenaga semakin meningkat, terutamanya dengan ledakan AI dan data center. Tetapi landscape ini juga sedang berubah. Syarikat seperti YTL Corporation, YTL Power dan Gamuda semakin mendapat perhatian pelabur kerana pelibatan mereka dalam AI, data center, infrastruktur, digital dan tenaga. Kalau trend ini berterusan, tidak mustahil senarai syarikat paling bernilai Malaysia akan berubah dalam beberapa tahun yang akan datang. Nilai sesebuah syarikat bukan sekadar menunjukkan berapa besar syarikat itu. Ia juga mencerminkan keyakinan pelabur terhadap masa depan syarikat tersebut. Hari ini, sektor perbankan masih mendominasi Bursa Malaysia. Tetapi dengan kebangkitan AI, tenaga hijau dan ekonomi digital, kita mungkin sedang menyaksikan permulaan era baharu dalam dunia korporat Malaysia.